Okey, untuk hari ni dua ni kita akan tak pi satu surau Taman Penaga, satu surau Kuala Bekah. Okey, dikarenakan puasa sudah nak menutup tirai. Hari ni 28 puasa, hari Rabu. Esok sehari lagi. Kita tak tahu sama ada hari Jumaat atau Sabtu Raya, kita tak tahu lagi. Jadi untuk hari ni kita akan hantar soya ni ke satu, kita bagi sahabat kita untuk surau Taman Penaga berbuka puasa, dan satu lagi untuk surau Kuala Bekah. Kita akan belanja mereka. Yang masjid lagi kita akan buat lah. Ini kita akan pasal biasa kan, dah nak habis dah kan. Jumpa lagi di sana. Ini adalah Taman Penaga. Alamak, pintu tutup dah. Kita kena buka pintu lah pula. Kita akan hantar. Hari ni hari terakhir iftar Ramadan. Hari ni hari terakhir. Tak kita tanya tengok. Kita pun tak tahu tengok terak apa. Kita akan buat keluar satu. Bismillah. Kita akan hantar satu. Ada kot ni jadual majlis kenduri. Sahabat kita, syukran. Kita akan hantar satu. Kita akan bagi. Nah, satu. Masya-Allah. Satu soya. Special ni kita bagi. Kita bagi special untuk depa satu. Dan kita akan hantar satu lagi lah di belah sana pula. Untuk surau Kuala Bekah pula. Kita pergi sana. Pintu ya. Pasal nelayan. Sekolah Madrasah Nurul Huda Sekolah Arab. Kita panggil sekolah Arab mah. Kita tempat lepak pasal nelayan ni, apa nama ni? Nelayan. Ni pangkalan nelayan Penaga. Sungai tu sungai Lahandin. Tengok suasana dia tu. Suasana inilah Penaga. Pada sana sungai dia nampak. Tu nampak. Best lah. Tu. Nampak. Mana yang tak biasa main Penaga. Inilah Penaga. Banyak pasang lah. Inilah Penaga. Dah tak? Suasana Penaga. Ni Sungai Lahar Endin. Ini Taman Penaga Permai. Sana Taman Penaga. Di sinilah di sinilah dulu abang belajar berenang. Nak cerita kat hangpa. Ni berpaut di dahan tu. Tu di dahan tu. Terjun dum kata member ajak berenang. Nampak berpaut di dahan tu. Tom terjun. Betul lari main kat sini. Berenang main kat sini. Lepas tu sampai kat situ tom terjun lain. Tapi cerita ni 30 tahun yang lalu lah. Cerita 30 tahun. Sekarang lah ni dah jadi Taman Penaga. Tengok belah sana. Belah sana Taman Penaga. Ada apa nama tadi yang kita hantar, apa nama ayak soya tadi tu. Ni dulu ni ada pantai kat sini dulu ni. Ada pantai tapi lah dah naik hutan api-api dah. Ni dulu hutan ni pah. Tapi dah di orang kata apa? Dah jadi lah. Tu dia ayat pasang. Oh lama.
Best kalau mandi syok. Air penuh. Tu. Air penuh. Oh, best. Oh. Ya bang. Air penuh. Bang kita. Dia tangkui ketam. Okey. Alright, kita akan teruskanlah tujuan kita tu. Burung kukur. Taman Kuala Bekah. Okay, kita akan hantar ayak lah. Alright. Ni atas permintaan sahabat-sahabat surau. Tadi pun atas permintaan sahabat surau juga, sahabat surau Taman Penaga. Yang ni permintaan sahabat Taman Kuala Bekah. Jadi kita tak mahu menghampakan lah orang puasa. Kan, jadi bila orang puasa ni dia berhajat kepada sesuatu, kita insya-Allah kita tunaikan, insya-Allah. Kita cuba tunaikan. Okey, kita tak tani dah. Okey, bismillah. Okey, kita tak tani. Okey, kita hantar ayak lah. Gula nanti depa ejas lah. Gula apa semua, air semua nanti depa ejas lah. Okey, sekadar itu saja kita dah hantar. Sekejap lagi baru kita buat untuk petang saat ni, baru kita buat untuk masjid. Okey. Ala-ala kita dah mai dah ke sini. Ala-ala kita dah mai dah ke sini. Kita ronda api dah. Kita tengok apa yang ada belah sini. Oh, menarik lah. Ni pangkalan lah. Okey. Pangkalan. Kita tengok di sini. Okey. Kita mai ke sini sat. Kita apa menarik di sini. Dulu tang situ tu dulu ada pantai dulu. Dah tak ada dah. Okey. Inilah pangkalan sungai Lahar Indin. Tu Taman Penaga. Dulu ada pantai dulu ni. Sekejap kita ronda tengok. Okey. Oh tu. Ni sungai ni dia boleh tembus ke laut. Tinggal jadi hutan api-api ni. Dulu sampai tang ni pantai dah. Dulu dia daripada sini sampai sini, tang sini semua ni pasiak ni. Pasiak sampai ke hujung sana, sampai ke Sungai Tembus. Lepas tu sini ni orang kata apa? Sini ni laut dah. Laut. Tapi bila dah peredaran waktu, dia naik pokok api-api ni, dan alhamdulillah dengan naik pokok api-api ni dulu tahun 2004, tsunami 2004. Jadi terhalang. Orang kata apa, tsunami tu dah mai 2004 di Aceh sampai ke sini, tapi alhamdulillah dihalang oleh hutan api-api ni lah. Jadi daripada kuat dia jadi pelan lah. Pasal dia bertuh dengan dengan pokok api-api ni, dan terselamatlah juga di sini. Ayak tak naik tinggi lah. Kalau tidak memang ayak naik tinggi. Okey. Tak ada kerja apa pasal semua pakai puasa, pakai tidur alah. Menarik juga di sini. Tak ada apa sini, tak ada apa. Okey. Pakai leno habis letih puasa amar tu. Tu semua puasa tu mbak. Tu. Letih leno, tidur mana tu dia tu. Tu. Okey lah. Itulah serba sedikit tentang kawasan Penaga. Jadi kira terselamat jugalah. Ada hutan api-api ni, hutan bakau ni. Jadi alhamdulillah tsunami 2004 tu kita tak teruk sangat. Tidak, memang teruk. Belah Kuala Muda memang teruk. Ada kematian. Okey. Kasih Malin. JT LKIM Kuala Bekah Pulau Pinang. Tak. Komodo. Tu. Komodo. Kita tengok. Tu. Komodo. Okey. Burung.
Macam-macam burung di sini. Seronok ni. Sini kalau duduk healing-healing oh, memang best lah. Oh. Healing-healing tadi memang best. Memang menarik lah. Okey. Alright. Dia. Tu dia atas 2 ekor. Tu. Dia boleh panjat pokok. Oh, abang tangkui habis lah. Hari ni tak dah. Tak buat lagi. Ke simpan saja. Simpan. Oh. Ingat kot baru mau pasang. Ada? Oh, sudah pasang. Oh, tu dia. Oh, tu dia ketam. Nah, tu dia. Rezeki. Tu nampak. Tu dia. Ui, banyak. Tu. Rezeki. Kilo apa sekarang? 60. Kilo sekarang apa? 35. Oh, ikut saiz lah. Oh, tu dapat tu. Saya tengok ada tu. Tak ada. Tak ada. Tapi tu pun banyak tu. Boleh untuk sehari makan dah tu. Boleh lah. Balok boleh. Jadi lah. Bukan susah. Mau cari rezeki senang lah di sini. Kan? Rajin saja. Rajin saja, betul. Siapa kata susah? Tak susahnya. Rajin ada duit. Tong sampah pun banyak duit. Betul tak? Tu cara tong sampah. Tong sampah dalam pun boleh buat duit. Sini sungai pun boleh buat duit. Cuma orang rajin dan malas saja. Okey. Apa lagi? Sini dulu. Seronok ni dulu. Kita giling-giling. Serupa tempat tadi tu. Kalau kata bawa nasi dengan ayam berkelah kat situ. Oh, sempoi ya. Okey, hanya sekadar itu saja untuk di sini. Kita pergi tali pula. Okey, kalau tadi kita ambil pemandangan daripada sebelah sana, sekarang kita ambil sebelah sini pula. Itu pasar nelayan. Okey. Pasar nelayan Lahandin. Okey, ni jeti ya. Jeti dia. Kita ambil sekitar jeti. Sampai ke situ. Yang tu tadi tempat tadi tu. Kan tempat tadi. Okey. Kita akan pergi belah sana. Ni Taman Pelaga. Okey, ni Taman Pelaga. Kalau tadi kita dari sebelah sana, sekarang kita sebelah sini pula. Membangun, penaga sudah pesat membangun. Seronok main sini. Menarik lah. Alright. Apa yang ada di sini? Ya bang, ni dulu kawasan ni. Kita akan pergi sampai ke penghujung. Okey, okey. Ni dia hujung tadi ni. Okey, ini yang kita duduk sebelah sana tadi ni. Okey. Dulu tak sini ni, dulu kawasan sini. Dulu kawasan sini ni apa dia punya ni. Sampai tak sini ni. Dulu ada kata apa? Ada dulu tak sini ni ada pantai. Dah tak ada lah. Habis lah. Dah jadi macam ni lah. Tak ada apa dah. Okay. Dia macam tu lah. Sebelah sana. Tu pilot lepas. Okey. Okey. Okey, hanya sekadar itu saja. Sampai tang sini. Okey, jumpa lagi lah. Panjang sangat kot dia punya ni. Ni okey. Jumpa lagi. Bye bye.